Halo, selamat tengah hari. Saya Auta Singh. Nombor handphone saya 0178722230. This ada so-called persatuan penduduk yang hadir lah sesi dialog bersama dengan Menteri Besar. Pada saya semua orang ni mungkin 5% atau 10% saja penduduk, yang lain semua ahli majlis. Pengurusi lah, MPP lah yang hadir. So pada saya diorang tak ada hak untuk pergi cerita. Saya sebagai pengurusi Persatuan Penduduk Pusat Bandar Puchong di mana projek berkenaan tu ada, saya tak dijemput. Pengurusi Jawatankuasa Bantahan yang telah mengutip 7,000 signatures tanda tangan membantah projek ni pun tidak dijemput. So apa niat, apa hasrat Menteri Besar Selangor dan adun kawasan dekat situ. Okey. Saya secara umum saya mau beritahulah ini kenyataan akhbar yang dikeluarkan oleh Menteri Besar ni sangat mengelirukan and then cuba menutup kesilapan-kesilapan diorang lah. You see, memang fakta yang betul ialah dalam tu satu fakta yang mengatakan telah dinyah warta pada tahun 26. Itu betul, itu zaman British diorang sudah nyah. Tapi pada tahun 1996 Kerajaan Barisan Nasional diorang kasih alienate tanah ni, anugerah tanah ni kepada PNSB. Dalam dia punya ini press statement dia kata telah meluluskan pemilikan tanah kepada kerajaan. Dia bagi pemilikan tanah ni seluas 168 ekar kepada dua syarikat Citra sama projek Sdn Bhd dan Metroway. Ini adalah tidak benar. Tanah ni adalah tanah milik PNSB. 1996 kerajaan negeri bagi pada anak syarikat dia. Anak syarikat ni dia buat joint venture dengan dua company, Citra sama projek Sdn Bhd dan Benua Ihsan, bukan Metroway. Saya sebagai ahli majlis, saya tolak diorang permohonan pada tahun 2006. Saya jadi ahli majlis bulan Disember 2004. Macam mana dalam press statement ni kata 2003 diorang tolak. So ini satu kenyataan tak benar. So and then memang projek ni sudah ditolak. And then kerana dia kelas 3 dan kelas 4 kecerunan itu pematang kumbang lah. So oleh kerana itu selepas kita BN kalah pada 2008, kerajaan Teresa Kok dengan Gobind Singh yang diorang buat demonstration di kaki bukit tu, diorang kata kita kalau menang kita akan kasih digazet balik tanah tu jadi tanah hutan, tapi diorang tak buat. Lepas tu dengan secara senyap diorang telah mengambil keputusan lah 18 Ogos 2010 untuk projek ini dibatalkan dan menarik semula pemilikan tanah. Okey, bagus. 2010 diorang sudah buat. Tapi dalam press statement ni kata itu pemaju bawa kes ni ke mahkamah. Pemaju ni tak ada hak pasal pemilik tanah ialah PNSB. So kes tu berjalan lah sampai 2011, MPSJ menang dan itu pemaju rayu sehingga 2017. So sini orang sudah tahu tanah tu tak boleh di develop. And then kerajaan negeri pun sudah bercadang untuk batalkan. Okay. Yang pelik ni apa tahu? Yang pelik ialah tiba-tiba ini kerajaan negeri ni pada masa tu diorang mau jual tanah ni melalui tender. Dia dalam dia press ni kata kita kata harga tu kurang and murah, and then diorang pun ada lantik satu valuer luar. Persoalan saya kenapa lantik valuer luar? You dalam MPSJ pun ada valuer, pegawai penilaian state pun ada. So ini adalah tak betul lah perkara ni yang diorang buat. Sini dia di 18 Ogos 2010 sudah buat keputusan tanah ni diorang mau tarik balik. Sini tiba-tiba diorang mau jual itu tanah. Apa lu orang ni cuba buat ni pusing-pusing ni cakap ni? Ambi Menteri Besar apa you cakap pusing-pusing tau lu punya press statement. Then again, lagi sekali lah dalam itu press statement susulan daripada keputusan kerajaan negeri membatalkan projek perumahan tersebut pada 2012. Dan kenapa you pergi buat open tender kemudian tu? Ini yang saya tanya. Kenapa you pergi buat selepas 2012 you kerana you sudah bercadang membatalkan projek perumahan tersebut pada 2012, tanah tersebut dihasilkan untuk dijual. Bodoh kan? You sendiri cakap tak boleh develop itu hill, and then you pergi buat open tender, you mau jual itu tanah. Itu berniat jahat lah itu. Itu kesian dengan itu pemaju yang beli tu. So, this is what I'm trying to say lah. I really don't know what ini Menteri Besar ni cakap tau. Dia punya press statement. Bodoh punya reporter pun tak tahu baca ke, tak erti bahasa Melayu ke. Tak tahu tanya soalan yang betul tau.
Memang bodoh tau. Bodoh. Then last apa dia cakap tau. Ini Menteri Besar cakap, pihak penduduk ni lah, the so called penduduk, dia orang minta lah sekiranya laluan mendaki tu ke mendaki bukit tu dikekalkan bagi akan memberi manfaat kepada penduduk komuniti pendaki di Puchong. Dan MB jawab permohonan ni akan diangkat ke peringkat Majlis Kerajaan Negeri serta rundingan bersama punya tanah. Sekarang you jual tanah tu kepada itu pemaju, you tak bagi dia pembangunan, dia sudah jadi saka tau, bodoh punya. You buat itu pemaju macam saka tau, stupid, bodoh punya pemaju. You kerajaan negeri buat, lepas tu you cakap, okay saya akan bincang, lu sudah beli, lu sudah bayar 100 juta lebih, you kekalkan itu tempat untuk itu joggers tu pakai. Bodoh kan? So itu pemaju bodoh kan? Ini nampak macam ada satu game lah, something is going on. Saya tahu tapi saya tak mau buat tuduhan di sini. Ada, saya minta SPRM siasat lah. Apa dia orang punya niat macam ni? Takkan itu pemaju bodoh kan? Takkan dia bayar 101 juta and they cannot develop the land. Kerajaan negeri tak bagi, kerajaan Selangor pun tak bagi dia develop. Apa tujuan dia? You tengok. Nanti dia orang mau settle out of court lebih itu amount kah? Atau ada lain lah. Saya tahu apa dia orang punya rancangan lah. Mungkin saya boleh foresee lah. So saya minta SPRM tolong siasat. Ini Menteri Besar punya kenyataan media ni sangat mengelirukan. Nampak macam bodoh tau. Dia buat rakyat bodoh. Tapi yang hadir ni pun semua ramai penduduk ni pun bodoh. Dia patut baca ini press statement and soal dia. That's why dia tak mau jemput orang macam saya atau itu saya punya timbalan itu yang jadi pengurusi Jawatankuasa Bantahan yang mewakili 7,000 orang penduduk. Kita tidak dijemput. Apa tujuan dia? You buat ini press conference. Kalau saya ada sana dalam ini press conference kecoh punya. Pasal dia punya press statement pun sendiri mengelirukan. Dia contradict diri dia sendiri tau. Bodoh punya Menteri Besar lah ni. Betul-betul bodoh punya adun angzihan dekat kawasan ni and bodoh punya persatuan penduduk yang hadir ni. Semua bangang tau. You go and read the bloody press statement lah. Stupid, all of you all, You see is how the press statement itself is contradicting, And you all went there, makan, minum, makan curry pop, luaran balik. Last, luaran biar permintaan, kekalkan. You think the developer sucker? Buy the land 100 over million and give it to you all for jogging? Stupid lah you all.